Kamu dah tak kenal. Kenal ke tak kenal ni? Chef takkanlah tak kenal. Sekejap, sekarang banyak orang menyamar. Tiba-tiba saudara, cucu, jiran, semua ada. Chef, Hanif. Ya Allah, besar dah. Hanif. Hari tu tak besar ke? Tak adalah, sama lebih kurang. Ni dah tahu ni. Siapa ni Hanif? Ini saya kenal sekarang lah. Ini ex-student saya ni. Dia kan biasa dah keluar tu dah grab lah. Yang ini Hanif. Yang ini yang sepet-sepet tak berapa handsome ni. Ini Chef Hamid, takkan tak kenal. Oh, Hamid. Yang selalu keluar macam ni apa tokek penyek apa cicak. Tokek cicak tojok. Apa nama cicak tadi dah. Banyak sangat cicak dah masak. Ni nak belajar masak lah ni. Dia dah belajar. Dia dah grab. Ni. Nak datang apa lagi ni? Yang sebenarnya saya kecil hati dengan Chef. Asal pula ni? Iyalah Chef. Kak Johor dah kecoh dah Chef. Iya ke? Itu bukan saya, bukan. Bukan Chef. Bukan saya tu. Bukan dia yang bakal. Saya dah cakap dah Chef lah. Yalah. Chef lah tu. Pasal saya. Dengar cerita dapat tender apa? PLKN memasak. Lepas tu kenduri kahwin. Keramaian apa lagi semua. Takkanlah job dah banyak tak ada kerja untuk saya, Chef. Tak ada. Bukannya apa. Ini orang besar-besar nak kecil hati apa. Memang dia tak suka kau. Dia sebab dia tak panggil. Jangan terasa hati sangat. Bukan pasal tu. Bukan kerana kecil hati pasal tu. Yang masalahnya sekarang ni, yang saya amat kecewa sikit, dia dah maju. Apa salahnya tambah pekerja? Saya pun bukan tak boleh masak. Saya kat masak air, masak alah biasa buat. Bagus ni bagus. Ni kira macam nak apply juga ke sini. Saya ada buat resume ni, Chef. Nanti. Ni, saya cek. Ni pasal Chef ni bukan apa kan. Tapi, yang pasal ingat tu ini ke berapa lama dah awak tinggalkan Kelah ni? Tak berapa nak ingat, Chef. Tapi ada dalam 6 bulan jugalah. Jadi bukan apa. Saya ni bukan pasal tak ada ni, tak keep in touching denganmu. Tu pasal saya sibuk. Oh, iya ke? Macam-macam. Jadi saya ke sana, ke sini. Kadang-kadang nak interview pun. Interview langsung tak ada masa. Memang betul. Sibuk benar. Interview, Chef cakap. Tak sempat. Memang tak sempat. Ya Allah, nak cerita pasal interview ni, Chef. Kenapa? Sementara saya tak ada kerja gitu, saya ada buat kerja 4 time. 4 time? 4 time. Separuh masa. 4 time. Saya buat ada wartawan sambilan. Dah sawan. Dia sawan dia cakap Chef. Sawan tenggorang kau, wartawan. Wartawan. Ni kau ni apalah mu ni kurang pandai apa sawan. Wartawan tu. Wartawan. Bestnya wartawan. Apa dia wartawan? Matawang. Wartawan, reporter. Tu, jangan. Naik. Ada bola jalan-jalan tu. Naik penyapu, terbang. Sah mangkuk. Itu Harry Potter. Ini reporter, tanya orang. Reportis. Ini yang masuk majalah. Kan? Saya boleh buatkan bisnes Chef ni keluar kat majalah. Majalah? Kat paper. Paper. Baru boleh laris. Famous Chef. Boleh boleh tak ni interview Chef? Boleh. Boleh. Chef nak touch up sikit. Boleh. Chef touch up pakai apa tu? Saya touch up. Lah mana bedak tak bawa. Bolehlah ni sikit. Tepung tu, Chef. Apa gila Chef ni berkata tepung? Dah. Masuk TV kan? TV. Yelah. Sebelum tu saya ambil gambar dulu, Chef. Oh, you pui. Senyum. Senyum lah. Chef senyum, yang kau senyum pasal dia ni yang nak ambil gambar. Dulu, Mek. Biar saya punya turn. Okey, senyum, Chef, senyum. Kau tak payah senyum. Tak bas. La ilaha illallah. Move free. Senyum, Chef. Okey dah. Tu tak buka gitu. Menipu kamera pakai mulut. Iya ke? Okey. Ni dah buka ni. Dia automatik. Kalau saya beli kat Jepun macam gini. Satu. Yang kau boleh nak rak nak. Garu kepala gatal. Tak apa, aku dulu. Okey, Chef. Alhamdulillah. Dia boleh start dah? Dah boleh start. Standby apa saya akan rekodkan apa perbualan kita ni. 5, 4, 3, 2. Dia cakap sekarang. Boleh cakap? Boleh cakap.
Boleh cakap eh? Cakap. Okey. Ni cara langsung ni. Cara langsung? Oh. Okey, Chef Lan. Ni mak abah ni kalau nak tujuh lagu Ganu kita. Ini bukannya salam raya. Ini nak tanya pasal bisnes. Ini bukan rancangan raya tu ni. Bukan, interview ya. Okey, sekejap saya dah rekod apa yang saya tanya ni, jawab je. Nama saya Chef Lang. Belum tanya. Belum. Okey. L-A-N. Belum tanya, sabar. Okey, kalau boleh kita nak tahu siapa nama penuh Chef Lan. Chef. Nama saya Chef Langkawi. Langkawi bin Pulau. Oh, okey. Itu nama pondok itu. L-A-N. Lang. L-A-N Lang. Okey, jadi kita nak tahu berapa lama operasi catering ni dijalankan. Dah lama dah, dokek 30 tahun semenjak keturunan abah dulu. Waktu Dan pergi Vietnam dulu, waktu pergi porang kawat tu konon dekat dada ni. Bila konon kawat tu ilham datang untuk memasak. Oh, buat masakan ni. Itu yang Dan buat tadi tu, nasi cicak tokek penyek tu. Oh, dari situlah Dan dapat benda tu semua. Jadi bila perniagaan ni dah makin maju, dah ramai pekerja, bila dah ramai pekerja tu bermakna keadaan kedai pun dah jadi sibuk. Jadi berapa saiz kasut yang Cik Lan pakai sekarang? Kalau ikutkan, dia ikut pada musim. Kalau musim panas, dia kacut sikit. Dia saiz 6. Kalau sejuk, dia kambang saiz 12. Okey, alhamdulillah. Jadi kata orang tu permintaan pun dah meningkat je kan. Bila restoran dah kejap, minta maaf sikit. Tapi sikit boleh tak? Orang tengah nak tanya ni lah. Tapi sikit. Jadi kita nak tanya sikit ni lah. Bila perniagaan dah maju kan, kata orang tu nama syarikat pun dah mula terkenal. Ya, betul. Jadi masa nak pergi pasar tu nak beli ikan, nak beli sayur, tuang minyak apa? Merah ke hijau? Kau jangan kacau boleh tak? Orang tengah interview ni. La ilaha illallah. Selalu kalau pergi jalan, pergi pasar tu, pergi pasar selalu motor tu pakai pasir tayamum. Dia tak pakai minyak. Boleh dobu. Oh, dobu. Tapi biasa dia ngodok, dia pakai tangan ni. Dia kalau dia sepat lompang, dia pakai tengok. Aku boleh cakap Negeri Sembilan cakap ni. Saya bukan orang Terengganu. Aku orang Terengganu ni. Sekarang ni tadi mu ni yang minta kerja. Patut aku interview mu. Lepas tu mu cakap mu reporter, hari reporter naik penyapu tu. Patutnya mu interview aku. Lepas tu yang kau tanya dia jawab, kau pergi layang buat apa? Tak, saya time bertugas saya memang fokus. Jadi saya minta maaf lah kalau saya lupa. Ni dia yang jawab kerana kau aku kena marah. Den. Kau panggillah Den Wahab pun. Tak takut aku. Alah, I don't care. Don't dare plus my business. Tengok dah mencarut dah. Saya ini chef jangan cakap bahasa penjajah ni, chef. Tak ada dia penjajah dia. Ni korang tak tahu lagi ni. Hasil daripada air tangan Chef Lang ni. Chef Lang nak cerita ni. Cerita? Nak cerita lah ni.